Akak Jamila nak share ada satu pot tiramisu yang korang makan cair dalam mulut dan tak terlalu manis. Siapa orang Melaka kat sini, korang datang dekat Chang Cafe dekat Malim Jaya yang sukakan suasana yang cozy minimalis tu kan. Nak yang tenang dan sedap, datang je dekat sini. Untuk pasta dia nampak simple tapi penuh dengan rasa, comfort food yang tak over. Anak-anak pun boleh makan. Grilled chicken chop dia ni tak terlalu oily dan yang paling penting portion dia memang ngam. Apa yang Kak Jamila suka dengan grilled chicken chop ni, dia punya sos black pepper dia memang dah cukup kick. Sebab sos dia pekat, rasa berempah tu. Lagi best korang makan sambil layan dia punya coffee ice dekat sini. Ada Thai green tea dengan Thai coffee. Kalau korang suka sangat makan coklat, boleh try dia punya French chocolate cake. Yang ni rich dan moist gila. Yang lebih Akak Jamila suka, dia punya tiramisu cake dia ni sangat soft, tak over fancy. Yang paling best cair dalam mulut. So orang-orang Melaka, kalau korang nak rasa sendiri, nak vibe yang tenang dengan cake yang buat hati korang cair, korang datang dekat Chang Cafe ni, okay? Yang mana plan nak datang Melaka tu, korang kena save video ni. Okay, bye. Assalamualaikum.